Tapi bukan disebabkan oil cooler dia yang problem. Cuma okey, selamat datang ke Transpacific Automotive. Baik, belakang saya ni sebuah Estima ACR 50. Okey, jadi kereta ni dia menggunakan enjin 2.4 liter 2AZ FE. Tapi bukan nak cerita detail pasal enjin lah. Hari ni kereta ni masuk disebabkan owner dia cakap dia nak minta kita check leaking. So ada beberapa tempat yang leaking. Jadi kita punya technician pun dah buat check up. Jadi antaranya adalah dekat dia punya sensor VVT dia, dekat enjin tu pun ada leaking, menyebabkan enjin ni basah lah, nampak macam kotor kan, sebab dah bocor kan. Dan yang kedua adalah disebabkan dia punya oil cooler. Tapi bukan disebabkan oil cooler dia yang problem. Cuma hose dekat oil cooler dia tu yang dah problem, yang dah kembang. Jadi dekat oil cooler pun ada hose yang menyambungkan antara oil cooler ke enjin. Lama-lama bila kita pakai, macam kes kereta ni, saya rasa dia tak pernah tukar lagi oil cooler dia, dan menyebabkan hose tu dah kembang dan ada bocor dekat hose tu. Jadi untuk kes macam ni, kita suggest untuk tukar dia punya hose yang baru, ataupun kalau kes macam ni, kita suggest untuk tukar oil cooler yang baru lah. Memandangkan kereta ni pun dah lama, jadi kita pun tak tahu bila last tukar oil cooler ni. Jadi kita suggest untuk tukar satu set yang baru, oil cooler baru, hose pun baru, supaya kereta ni lebih terjamin keselamatan dia. Okey, jadi tuan-tuan kalau ada masalah dengan kenderaan, nak cek macam ni, nak cek bocor ke apa, boleh datang ke Transpacific Automotive ni. Kita dekat stesen Belah Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau ada sebarang soalan atau pertanyaan, boleh klik link di bio. Dan jangan lupa follow kita punya page Mechanic Transmission. Bye-bye.